Okay, hello guys. Saya tahu mesti ada yang sell atau frequency tadi. Saya tak bagi signal frequency sebab high risk, and saya memang nak one shot, iaitu full margin. So kalau korang tengok dekat sini, kita punya ni kenapa saya buy. Kalau korang tengok dekat screenshot saya ni, kat sini kita ada satu rally base rally. Korang boleh tengok video rally base rally saya. And then kat sini kenapa saya buy, sebab tak break. Sebelumnya kita sell lagi lebih kurang 3 kali sell. 3 kali sell tak pecah-pecah. So kat situ dah menandakan yang ini adalah RBR yang very strong. Buat dia cucuk sekali, 2 kali, 3 kali. And waktu spike news pun dia tak pecah. Dia spike, dia masuk, dia reject. So sebab itulah saya buy. So siapa yang ada sell tu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Video semua benda yang saya ajar sekarang ni ada je dalam education yang saya bagi dalam channel, okay? So siapa yang buy tu, enjoy your money. Siapa yang sell, cuba lagi lain kali. Okay, so itu je untuk video malam ni. Good night.